Kereta saya air elok je penuh. Kenapa abang suggest untuk buat flushing masuk coolant? Korang tanya je bengkel tu. Mesti pomen bengkel tu kena jawab. Mesti pomen tu kena jawab. Kalau pomen tak boleh jawab, dia akan ada bos dia, supervisor dia, chip dia. Panggil chip dia. Chip. Panggil chip. Chip. Ni budak awak ni cakap suruh kereta saya ni air teruk macam ni. Sedangkan air cukup. Kenapa saya perlu buat? Nanti chip dia jawab lah. Takkan chip tak pandai chip. Bukan ke chip. Chip tak pandai. Tak apa, cari supervisor. Panggil supervisor sini. Mari panggil supervisor. Supervisor datang. Gedak datang. Okey, ni budak awak ni bagi tahu kereta saya ni. Nampak ni, dia kata dia nampak karat. So, budak awak cakap ada apa ni tekan-tekan ni ada rasa macam ada karat dalam ni. Budak awak cakap sekarang ni awak sebagai supervisor tolong jawab. Sebab apa saya perlu buat sedangkan kereta saya tak ada masalah temperature panas, kereta saya air cukup. Kenapa saya perlu dengar cakap untuk buat flushing kena tukar hose yang baru? Sebab apa? Tak boleh bang. Sebab orang nak bayar nanti bang. Bukannya buat radiator, buat flushing, buat ni tak kena bayar bang. Customer kena bayar. That's why dia kena tahu sebab apa kau kena buat. Kena tahu. Korang ada hak untuk tahu apa yang komen buat kat kita korang. Tak boleh buta tuli gitu tak boleh. Habis semua ditukar, mampus. Negara maju nanti.